pada pagi ini saya ingin melakukan satu kes di mana pihak District Control Center Sungai Buloh ni telah menerima maklumat lebih kurang pukul 8.20 pagi tadi daripada orang awam yang mengatakan sebuah lori ini mengatakan telah disamun dan meminta kita mengesan lori berkenaan. Jadi ekoran daripada hebahan maklumat tersebut, DCC Sungai Buloh telah membuat rondaan dan apabila sampai di sempang lampu isyarat Merbau Sempak Sungai Buloh telah terkesan lori berkenaan dan kemudiannya telah bertindak untuk membuat pengekoran sehinggalah tuan-tuan tengok sampai ke tempat ini, iaitu di Ijuk ni. Lori berkenaan telah masuk ke sempang ini dan pihak anggota terus mengekori daripada belakang dan apabila sampai di tempat kejadian ni, lori tersebut telah berhenti dan kemudiannya telah reverse dengan laju. Tuan-tuan boleh tengok kesan tayar yang reverse, yang dia jadi reverse lebih kurang dalam 13 meter dan melanggar kita mengheret lori ni ke belakang. Kereta ronda ni, kereta polis ronda ni ke belakang. Dan kemudiannya pada masa itu pemandu anggota polis ni masih lagi berada di tempat duduk pemandu ni dan dalam keadaan yang terancam dia punya nyawa dan juga bahaya dari segi keselamatannya. Ekoran pada itu salah seorang anggota ni telah keluar daripada kereta ronda berkenaan dan terus menuju ke tempat pemandu lori itu dan memberi arahan supaya berhenti, tetapi masih lagi mengheret kereta reverse dan mengheret kereta berkenaan ni sehinggalah membuatkan anggota berkenaan telah melepaskan tembakan dan kemudiannya suspek keluar daripada lori, masuk ke kawasan semak di sini dan kemudian didapati telah mendapat kecederaan. Apabila kita menghubungi pihak hospital telah datang membuat bantuan dan mengesahkan telah meninggal dunia ya. Jadi sekarang ni pihak forensik telah sedang membuat siasatan dan daripada siasatan awal kita dapati lori ini telah dicuri di kawasan Jinjang, dan kita mengklasifikasikan kes ni di bawah seksyen 307 Kanun Keseksaan, iaitu cuba membunuh anggota polis kereta ronda yang berusaha untuk menangkap. Itu ya.